Okay, hari ni aku ada dekat Rembia, Melaka. Kau nak tahu tak, ni dekat Jantas ni, area Rembia ni, ada satu nasi lemak tau, ni dia. Nasi lemak kukus warisan mak. Buka pukul 6 sampai malam. Nasi lemak kukus warisan mak. Kak, ya. Lauk apa dia, Kak? Sambal sotong, sambal kerang, sambal udang dengan sambal baru. Kalau kita nak nasi lemak ayam ni boleh? Boleh. Boleh Sebenarnya bukan sekali aku rasa nasi lemak ni, dah banyak kali dah. Cukup santan, cukup lemak, portion dia pun banyak. Kalau ayam goreng, panas-panas tau brother ni goreng. Aroma daun pisang dia tu naik tau. Melekat. Tengok sambal dia ni best. Jom kita try lah. Okay guys, nasi lemak paru ni, kau tengok nasi portion dia banyak RM8. RM8. Yang paling best, kangkung. Susah tau nak cari nasi lemak ada kangkung. Bismillah. Dia punya sambal sama macam dulu. Nasi lemak kukus warisan mak ni buka daripada pukul 5.30 petang sampai pukul 11 malam macam tu. Kalau tak menangkap, tak adalah brother-brother ni semua repeat kan. Okay guys, ini traffic light Rembia tau. Kau nampak tak tu, di Jantas Rembia tu, kedai dia betul-betul bawah ni. Kat situ. Nasi lemak kukus warisan mak. Apa lagi, tekan button follow bang.